Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia hari ini memanggil seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah untuk memberi keterangan berhubung siasatan dakwaan rasuah. Menurut sumber, Adun terbabit hadir di Ibu Pejabat SPRM Sabah di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan kira-kira jam 8.45 pagi. Difahamkan beliau merupakan salah seorang daripada dua adun yang dijadualkan memberi keterangan hari ini, namun seorang lagi masih belum tampil ke pejabat SPRM setakat ini. Pada 12 Jun lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memaklumkan bahawa sekurang-kurangnya dua individu akan didakwa berhubung kes rasuah membabitkan adun di Sabah dan beberapa individu telah dikenal pasti untuk tindakan selanjutnya. Terdahulu itulah beberapa rakaman video didakwa melibatkan perbualan berkaitan rasuah antara beberapa individu dan wakil rakyat Sabah berkait isu perlombongan mineral di negeri itu. SPRM turut menjalankan siasatan menyeluruh termasuk analisis forensik digital ke atas bahan bukti yang tersebar.